Hai guys, Assalamualaikum. So it's already dah pagi dah pun. Sekarang ni dah pukul 10.14, 10 suku lah kan. So mungkin saya akan cuba organize kot buku-buku yang ada atas meja saya. I don't know. Okay. Rasa raja saya tunjuk lah. Kalau tak, saya tak tunjuk lah macam tu. So actually, I got this book as a gift. Saya dapat buku ni sebagai hadiah lah. Which is, I don't know, dia macam ni. Dia Armageddon Red. Macam ni. Okay, tapi saya tak pernah baca sebab dia macam tahulah takut lah tengok cover dia. Tapi kalau baca sinopsis macam tentang serial killer. So I don't know saya patut baca ke tak. Sama ni kan dengan belajar. So I don't know kalau saya perlu ke tak baca sebenarnya. Atau saya patut sambung saya punya journaling. I do not know why that ini sangatlah underrated dekat sekolah saya. Like tak ramai orang beli. So kadang-kadang saya suka benda tu sebab macam tak banyak bersaing. Okay guys, ini adalah kerja sekolah adik saya hari tu. Dia kena buat alat muzik menggunakan bahan-bahan. Okay, macam ni. Okay, bahan-bahan terpakai. So, ni macam sardin balut dengan ni. Dalam ni saya rasa pasir kot. Satu benda yang saya tak suka di era teknologi ini ialah printing. Saya tak suka nak print dokumen. Like, I don't know why. Saya rasa benda tu sangatlah macam leceh. I don't know about you guys. So, if you guys wondering, this is my journal. Ni bukanlah journal betul pun. Just buku nota macam tu je. Saya beli dekat kedai RM2 kat Echo. So, itu kalau raja nanti kita akan sambung. And also kita akan baca buku tu. And sebab sekarang ni saya macam nak buat beberapa urusan peribadi sebenarnya. 2,000 years later. Okay guys, so eventually saya give up. Saya buat journaling saya sambung sikit je dari mana-mana. Macam okay dah, saya penat dah lah. Saya kena take care of this house. Saya kena bawa sampah whatsoever. Saya tengah masak air. Kalau korang nampak ni, okay sebenarnya kelakar sebab hari tu adik saya punya bilik, dia punya lampu terbakar tau. So baru tukar. And then kena boom, tiba-tiba yang ni pula terbakar. Ambil kau. Sebab tu lah kenapa adanya sorry. Mana? Oh, cabut semalam adalah satu kat sini, satu lagi kat sini. Settle buang sampah. Okay. So jom masuk rumah. Boleh dah bersepah sikit bawah tu. So nanti buat di rumah, nampak tak TV tu? TV tu rosak sebab lagi saya buat lah. Dia pergi campak bateri kat situ, terpecah. Kita orang just guna ni je. Macam laptop ni lah. Dia macam laptop dulu punya jugalah. Ala-ala macam tu. So ni lah kita orang punya TV sekarang. Okay, kita orang tengok TV tak sini je. Dan ini pun saya dihadiahkan pada ayah saya. Macam tu lah. Eating watermelon because why not?